Kau kata kau nak refill air. Dia tadi aku tak makan. Perut dia ni. Dua kosong tiga. Mereka sediakan hair dryer, sejadah, ada hanger. Ini toilet dia. Toilet dia okey, bersih. Ada disediakan brush gigi, ubat gigi, towel. Ni ada standing shower. Iron tak disediakan dalam bilik. Mereka sediakan di setiap level. Luar ada. Ini mini fridge. Daripada bilik kita. Ini view daripada bilik kami. Mereka sediakan kettle, cawan kat sini, tapi air mineral tak disediakan. Dekat luar ada disediakan. Dia sediakan kowe dekat setiap level. Ni ada 2 king bed. Dekat sini ada lagi tingkap besar yang menghadap ke arah parking lot. Ini parking lot dia. View dari depan, street view. Dan itu parking. Inilah kawasan parking lot dia. Untuk customer hotel. Ini pemandangan daripada tingkap lagi sebelah. Nampak gunung di kejauhan. Bilik dia ni luas lah. Ada TV. Mereka juga ada outdoor swimming pool. Bilik untuk tukar pakaian ada dekat sebelah sana. Kita enjoy dulu swimming pool petang ni sebelum sambung jalan-jalan. Tak ada ramai orang waktu ni. Cuma mungkin ada lagi satu family je yang main swimming pool pada waktu. Kat bilik.